Salam semua. Politik Perikatan Nasional sekali lagi memasuki fasa genting apabila PAS dilaporkan mengadakan mesyuarat khas Jawatankuasa PAS Pusat pada 24 Mei 2026 di kediaman rasmi Menteri Besar Terengganu, Sri Iman, Kuala Terengganu. Mesyuarat yang dipengerusikan sendiri oleh Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang itu dikatakan hanya membincangkan satu agenda utama, iaitu hubungan PAS negeri-negeri dengan bersatu. Menurut maklumat yang tular di media sosial, semua negeri diminta memberikan laporan lengkap mengenai keadaan dan kerjasama semasa antara PAS dan Bersatu di peringkat akar umbi serta kepimpinan negeri. Perkembangan ini menguatkan lagi spekulasi bahawa PAS kini sedang menilai semula kedudukan politiknya dalam Perikatan Nasional menjelang pilihan raya umum ke-16. Apa yang menarik, selepas mendengar laporan dan penjelasan daripada pimpinan negeri, mesyuarat tersebut dikatakan memutuskan supaya perkara itu diserahkan kepada Majlis Syura Ulama untuk diteliti sebelum keputusan muktamad dibuat. Langkah membawa isu ini ke Majlis Syura menunjukkan bahawa PAS melihat hubungan dengan Bersatu bukan sekadar soal strategi politik biasa, tetapi melibatkan pertimbangan besar terhadap hala tuju jamaah dan masa depan parti. Sejak kebelakangan ini, hubungan PAS dan Bersatu dilihat semakin tegang susulan beberapa isu dalaman Perikatan Nasional, termasuk perbezaan pendekatan politik dan kepimpinan. Persoalannya kini, adakah PAS sedang bersedia melakukan penjajaran baharu politik? Namun, ia hampir pasti bahawa sesuatu yang besar akan berlaku. Sekian dulu. Ikuti Politico untuk perkembangan politik semasa.